Assalamualaikum Tuan. Kami kadet remaja SMK Tu Perak siap sedia untuk diuji Tuan. Saya akan menerangkan 8 bahan asas dalam peti pertolongan kecemasan first aid kit. Yang pertama, saya ada kain anduk sebagai penyokong kepada tulang yang patah. Yang kedua, saya ada kain kasar steril untuk melekapkan kepada darah yang besar dan menyerap darah. Yang ketiga, saya ada lotion kuning untuk membersihkan luka. Yang keempat, saya ada antibakterial untuk membasmi kuman pada luka. Yang kelima, saya ada plaster untuk melekatkan kepada calar di kulit. Yang keenam, saya ada pembalut gulung untuk melekatkan bandage kepada kulit. Yang ketujuh, saya ada paracetamol untuk melegakan kesakitan. Dan yang terakhir, saya ada tweezer untuk mencantikkan balutan. Ini bentuk awal patah tangan. Masuk pada kecak mangsa dan buat kesimpulan suku singa di bahagian belakang mangsa. Kemaskan bahagian siku. Dan keluarkan hanya 3 jari mangsa saja. Selesai. Saya akan buat bantu mula bagi kecederaan kepala. Mula-mula dipatkan sedikit pada kain anduk, letakkan pada bahagian kepala mangsa, ikat buku sila di bahagian belakang kepala mangsa. Ikat pula di bahagian hadapan mangsa. Kemaskan balutan di bahagian hadapan dan di bahagian belakang. Saya akan menerangkan kaedah DRBC, iaitu prosedur asal bantuan pertolongan cemas sekiranya masih tidak sadarkan diri. Kaedah DRBC terbagi kepada 5. Yang pertama, danger, iaitu memastikan kawasan persekitaran mangsa selamat dan tiada benda yang berbahaya. Yang kedua, respon, mendapatkan respon daripada mangsa dengan memanggil dan menyentuh pada mangsa. Angsa bangun angsa. Yang ketiga, airways, memastikan tiada benda asing yang menghalang saluran pernafasan mangsa. Yang keempat, breathing, memastikan saluran pernafasan mangsa dan juga degupan jantung mangsa lancar. Yang terakhir sekali, circulation, iaitu memastikan tiada pendarahan di bahagian lain tubuh mangsa. Kami telah selesai diuji, Tuan.